Bayangkan, di tengah gelapnya malam, di sebuah gua sunyi yang terpencil, seorang lelaki yang paling jujur di Mekah sedang bersendirian. Baginda tidak tahu bahawa detik itu akan mengubah sejarah seluruh manusia. Rasulullah sering ke Gua Hira untuk mencari ketenangan, jauh dari hiruk-pikuk Mekah, jauh dari penyembahan berhala. Baginda bermunajat mencari kebenaran. Tapi pada malam itu, suasananya lain. Angin berhenti. Gua menjadi terlalu senyap, seolah-olah seluruh alam sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba satu cahaya memecah kesunyian. Malaikat Jibril muncul dengan wibawa yang membuat gunung kaku. Rasulullah terkejut. Baginda tidak pernah melihat makhluk sebesar dan segagah itu. Jibril mendekat dan berkata dengan suara yang menggoncang jiwa, "Iqra, bacalah." Rasulullah menggigil. Aku tidak tahu membaca." Jibril mendakap baginda hingga terasa dada baginda seperti dihimpit kekuatan luar biasa. Lepas dilepaskan, Jibril ulang lagi, "Iqra." Sekali lagi baginda menjawab dengan suara lemah, "Aku tidak tahu membaca." Untuk kali ketiga, Jibril mendakap. Kali ini lebih kuat, seolah-olah menyampaikan satu amanah kepada hati Rasulullah sendiri. Kemudian, Jibril membacakan ayat yang akan menjadi cahaya pertama dalam Al-Quran. "Bakalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Saat ayat itu bergema, gua kecil itu bagaikan dipenuhi nur. Rasulullah merasakan seluruh tubuh baginda bergetar. Tetapi dalam getaran itu, ada ketenangan yang tidak pernah baginda rasa sebelum ini. Itulah detik pertama wahyu turun. Detik di mana langit dan bumi bersatu untuk membawa manusia keluar dari kegelapan. Baginda segera pulang ke rumah. Tubuh menggigil, hati berdebar. Dan Khadijah radhiyallahu anha menyambut baginda dengan penuh kasih. Menjadi manusia pertama yang percaya bahawa malam itu seorang Nabi telah dilantik.